Tuan Haji, ibu mentua saya 70 tahun, sudah stroke 1 tahun, makan pakai sonde. Hanya baring saja, tak ada respon kalau baca Quran keluar air mata. Ya, dia faham. Kita baca tu dia faham. Ya, tapi dia tak boleh nak cakap. Dia dengar apa yang kita cakap. Ya, walaupun dia tidur terbaring. Macam mana kita nak rawat ni? Hisap. Ada 2 dalam hisap tu, satu wave titiskan kat mata. Yang satu lagi AJH2. Kita spraykan di mukanya. Minimal di muka cukup lah. Kalau susah dalam mulut, kok dia takut tersedak. Di muka saja sudah cukup. Ya. Di ubun-ubun boleh. Tulang belakang boleh. Tapi di muka dah cukup lah. Selalu spraykan dekat muka tersebut. Masya Allah. Jadi ini untuk orang yang stroke. Jangan terkejut kalau dia bangun pada besok hari. Jangan terkejut kalau dia sembuh setelah mengambil herba-herba ni. Masya Allah.